Assalamualaikum guys, sama hampa Mamu. So hari ni Mamu nak run side dengan Redmi Watch 5. Kita tengoklah apa feature dia ada, dan Mamu akan cuba cerita sedikit lah dan first impression jam ni ketika run Mamu lah. So apa yang Mamu cakap, memang jam ni memang ringan dan agak susah untuk beginner lah, right? So Mamu akan run hari dengan tim Mamu, nak pergi jalan tengah berjumpa mereka. Kemungkinan kita akan lari lebih kurang dalam 8 hingga 10 kilo lah. So dalam run tu Mamu akan cerita sedikit apa jam lupa nama dia Redmi Watch 5 boleh buat untuk progres hampa punya exercise dan kesihatan hampa lah, right? Sebelum tu Mamu nak berjumpa mereka lah, right? Okay, geng-geng lari dah sampai, geng-geng lari sudah sampai ya. Tiada abang Ajam, tiada semua ya. Gegadis-gegadis semua ada di sini. Abang Fai, yang abang. Ya, kita berjumpa lagi bang. Ya, kita jumpa lagi. Dia pakai otak ini. Ini kami punya leader. Dia bawa pace 5 dia kata, paling leha pace 4. Okey. So Mamu dah lari lebih kurang 1.6 kilo. So kat jam ni hampa boleh tengok lah masa yang dah elapse, jarak dan masa Mamu tengah berjalan ni. So pace hampa lah, dan bawah tu heart rate range hampa lah. So kalau swipe ke kiri akan tunjuk music control, ke kiri ke kanan akan tunjuk hampa nak pause stop activity tu lah, right? So Mamu akan sambung lagi larian dan Mamu akan update lagi lah. Okey, Redmi Watch 5 ni pula hampa boleh track macam apa punya SpO2, heart rate sensor, stress level. Lepas tu untuk sukan pula dia ada lebih kurang 100 lebih aktiviti lah, termasuk hiking, gym, berenang. So kebanyakan aktiviti yang biasa ada tu hampa boleh buat lah. Okey, selain daripada feature-feature yang Mamu cakap tadi, daripada jam ni pun hampa boleh control kamera. So that mean kalau kata hampa nak orang kata wirelessly ambil gambar, hampa boleh control daripada jam. So hanya perlukan pairkan jam tu pada phone hampa. So Mamu dah memang pakai lah feature tu, memang agak menarik lah. Senang, hampa tak perlu nak tekan buku timer, just tekan dekat jam. Lain daripada situ hampa boleh set timer, hampa boleh set alarm, dan juga hampa boleh tengok vitality score hampa untuk minggu tu lah. Okay? So kalau kata hampa banyak kali exercise, points akan naik dan dia akan tunjuk apa efek yang akan hampa dapat lah dengan poin-poin tu. Contoh kalau hampa poin tinggi, dia kata okey, memang hampa tengah performance tengah mantap lah, kesihatan hampa pada tahap optimum. Daripada segi lain pula, hampa boleh buat voice recorder, hampa juga boleh, jangan lupa benda paling penting, hampa boleh call dan jawab call menggunakan jam Redmi Watch 5 ni juga lah. So Mamu belum try lagi, belum berkesempatan lagi. Cuma Mamu kali ni Mamu nak just tunjuk first impression dan apa yang Mamu rasa sesuai. Adakah sesuai untuk hampa yang beginner dengan harga jam ni sekitar 300 lebih lah. Bagi Mamu memang berbaloi lah, pasal sebelum ni Mamu dah pernah pakai Redmi Watch 4. So dari segi design language dia ada berbeza sikit lah. Okay, sebelum ni untuk Redmi Watch 4 dia lebih flat, tapi kali ni dia punya screen curve sikit. So hampa boleh rasa bila hampa nak swipe tu, hampa boleh tahulah belah mana hampa nak swipe lah, right? So Mamu akan sambung larian Mamu sekarang. Hampir 2.71 kilo dah Mamu berlari. So Mamu take 5 je nak simbang hampa sikit feature lain yang dia orang naik taraf. Sebelum ni tali untuk Watch 4 dia pakai macam knuckle lock, betul hampa slide dalam dia punya orang kata pemegang dia lah. Okay, tapi kali ni dia orang dah balik pada macam tali jam biasa, masuk dalam lubang, hampa lock terus lah. Itu beza dia lah. Dari segi quality memang top notch lah, macam biasa lah. Mamu dah pernah pakai, dia menggunakan tali jam jenis silikon lah. Okay, bateri pula yang daripada spek yang Mamu dah baca, dia kata sehingga 12 hari. Tapi kalau kata hampa buat aktiviti larian, Mamu expect lebih kurang sekali cas tu dapat lebih kurang 7 hingga 8 hari lah.
depending kalau hampa on EOD ke tak, semua tu lah. Okay, so kita akan sambung larian Mamu. Kita tengok adakah distance dia tepat atau tidak. Pasal Mamu target untuk kurang 8 hingga 10 kilo lah untuk larian malam ni lah. Right, stay tune guys. Okay, dari segi screen size lah, mereka ada upgrade. Tak silap umur masa Redmi Watch 4 size screen dia 1.97 inci. Tapi kali ni dia datang dengan screen sedikit besar, 2.07 inci. Okay, so lebih kurang ada dari segi orang kata screen ratio tu lebih kurang dengan frame 82% lah. Maximum brightness lebih kurang daripada spek yang baca, lebih kurang 1500 nits. Dan juga 60Hz lah. So screen AMOLED, so hampa scrolling memang smooth lah, memang sedap bila hampa tengok. Color pun agak vibrant. Dia juga dilengkapi dengan GPS, GNSS, dan juga semua maknanya lah Galileo, GZSS punya GPS system ada, GPS pun dia ada. So kamu harap orang kata dari segi kecepatan tu tak jauh lah dengan jam-jam mahal yang ada di pasaran lah. So apa yang mau expect, kemungkinan dari segi ketepatan tu mungkin ada kurang sikit lah. So kita kena faham jam ni harga lebih kurang bawah orang kata 400, dan chip untuk GPS dia sesuai untuk yang hobi dia berlari-lari ke jogging ke, bukan untuk yang level-level elitis lah. Okay, so aku harap kalau kata mamu lari malam ni 8 kilo, kemungkinan reading dia akan dapat mungkin lah sekitar 7.9 itulah. So itu mamu punya expectation lah. Kalau dia dapat 8 memang lebih senang lah. So lebih senang untuk mamu syorkan pada orang ramai untuk beli jam Redmi Watch 5 ni lah. Pada malam ni mamu tak sempat habiskan 8 kilo pasal terpaksa cut short. Ayak tak cukup, so mamu kena pergi cari ayak. Mamu set. Tapi daripada apa run yang mamu dapat buat tadi lah, lebih kurang 5.5 kilo. Route yang biasa mamu buat looping lah dekat dia Eco Gardens ni, hampir tepat lah. So basically compare dengan jam yang mamu pakai satu lagi, beza lebih kurang 0.1 km, which is about 100 meter lah. So bagi mamu dah cukup baik lah. Dari segi heart rate tu, kebiasaannya masa Redmi Watch 4 beza lebih kurang 2-3 beat lah, 2-3 BPM. Tapi kalau dekat Redmi Watch 5 ni pula, dia punya tu makin berkurang lah. So beza dengan jam satu lagi mamu lebih kurang 1-2 BPM, which is orang kata negligible lah, orang kata tak ada hal lagi lah. So ok lah, jam ni memang sesuai lah untuk hampa yang orang kata baru nak menceburi bidang jogging, jalan ke untuk walking pun boleh, tak ada masalah lah. Untuk harga sekitar 369 tak cakap mamu, it's a good buy lah. So mamu akan test lagi lah. So ini hanya first impression, nanti mamu akan buat full review tentang jam ni. Mungkin selepas minggu 2 mamu pakai lah, mamu akan gather detail yang mamu perlukan untuk hampa tahu lebih lanjut lah pasal jam ni. So jangan anggap lah ini hanya first impression, right? Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.